Ibu Kausa. Tak tahu ini siap aku tahu. Boleh buang panas. Bos, padang mana kau curi ni? Rumput padang kau bilang. Habislah video ni. Kita cuci dulu ya guys. Sebab dia ni dikeringkan, mungkin banyak dia punya habuk-habuk. Jadi kita cuci dulu sekejap. Selepas kita cuci-cucikan dia, kita peras sikit. Kita saringkan dulu ya guys. Okay. Pas dia sudah kering, sudah bersih, molek begini, kita sediakan air panas, kita masukkan. Kalau kamu mau kurang pekat, boleh tambah air lagi. Kalau saya, begitu saja. Lepas tu, kita tekan-tekankan dia, supaya dia turun. So, wah ada wangi sudah guys. Okay, kita boleh masak selama setengah jam. Okay, selepas 30 minit menunggu guys. Oh wanginya. Lepas tu kita saringkan. Lepas tu kita sediakan ais batu. Saya pakai sugar syrup. Kamu mau pakai gula kasar pun boleh, tapi kena kacau dulu lah. So, kita siram. Manis tu ikut masing-masing lah. Kalau mau potong kaki, kasih lebih sikit. Lepas tu kita masukkan ke dalam ais. Wah. Kita kacau dia. Lepas tu kita rasa dulu guys. Yo, sana. Follow sekarang. Kau. Betapa kau.